Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, ini adalah agar-agar jagung baru keluarkan daripada peti ais. Manis dia sederhana, tidak terlampau manis dan tidak tawar. Okey, agar-agar ni kelihatan berkilat permukaan dia ya. Okey, sebab kita menggunakan gula batu ya. Okey kawan-kawan, jom kita lihat bahan-bahannya. 2 sudu besar tepung kastard penuh ya. 2 sudu besar. 1 bungkus sebuah agar-agar berat dia 10 gram. Setengah cawan gula pasir. 1 tin susu cair. Boleh guna susu segar ataupun boleh guna santan kotak ya, ataupun santan segar. Kita campurkan dengan air sehingga menjadi 1000 ml. Okey, 1 tin jagung manis, 1 ketul gula batu dan secubit garam. Okey, mula-mula kita tuangkan air susu tadi sebanyak 1000 ml tu. Kita dah campur dengan air kan, sehingga menjadi 1000 ml. Kalau tak ada susu segar, susu cair ataupun kita ganti dengan santan ya. Okey, seterusnya bolehlah kita masukkan jagung yang dalam tin tu, 1 tin. Seterusnya kita masukkan pula gula. Gula ni setengah cawan saja kita guna ya, sebab saya letak gula batu. Okey, kalau kawan-kawan tak ada gula batu, kawan-kawan boleh letak 3/4 cawan ya. Kita letak dulu setengah cawan, nanti kita bolehlah rasa kalau tawar, barulah kita tambahkan lagi gula pasir. Okey, kita dah masukkan gula batu 1 ketul, kita kacau-kacau. Seterusnya kita masukkan secubit garam. Seterusnya kita masukkan sebuah agar-agar. Kalau kawan-kawan sebuah agar-agar tu tanpa warna, putih je, nanti kita letaklah pewarna kuning. Tak berapa terang, nanti saya tambah juga sedikit pewarna kuning. Okey, seterusnya kita masukkan pula 2 sudu besar penuh tepung kastard. Okey, apabila sudah larut tepung tu, tidak ada biji-biji, bolehlah kita masak di atas dapur menggunakan api yang sederhana, arah perlahan. Okey, apabila gula-gula tu sudah larut, bolehlah kita rasa. Kalau tawar, bolehlah tambahkan sedikit gula pasir ya. Nampak kelihatan memekat, hampir nak pekat. Kita perhatikan lagi api dan saya nak tambah sedikit pewarna kuning sebab warna dia kurang kuning. Dan kita tunggu sehingga adunan ini mendidih. Okey, kelihatan dia sudah mendidih. Tutupkan api. Acuan tu terlebih dahulu kita basahkan dengan air. Menggunakan acuan lompang yang bersaiz kecil dan bersaiz sederhana. Okey, dah basah tu, kita tuangkanlah adunan tadi dan kita sejukkan, biarkan di luar suhu bilik. Okey, dia dah keras tu, bolehlah kita keluarkan daripada acuan tu, senang je nak tanggal. Okey, kita simpan dalam bekas dan kita masukkan dalam peti ais bagi sejuk.